ada beberapa faktor penting yang perlu kita fahami kenapa kita perlu belajar ilmu sirah. Yang pertama, kerana ilmu sirah merupakan sebahagian daripada agama Islam. Ya, ilmu sirah merupakan sebahagian daripada agama kita. Kenapa? Cuba teman-teman semua lihat dalam Al-Quran. Pasti akan mendapati beratus-ratus ayat Al-Quran menceritakan tentang kisah-kisah Nabi-Nabi dan juga umat yang terdahulu. Jadi banyaknya ayat Al-Quran yang menceritakan tentang sirah-sirah umat dan Nabi yang terdahulu menunjukkan pentingnya ilmu sirah untuk kita belajar dan ambil tahu. Kalau Nabi yang terdahulu pun penting untuk kita belajar, apatah lagi tentang Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang kedua, kita perlu belajar sirah untuk kita mengenal siapa manusia yang terbaik yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah pastilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana Allah menyebutkan Nabi dengan gelaran uswatun hasanah. Contoh ataupun suri tauladan yang paling baik. Jadi macam mana kita nak tahu manusia yang terbaik ni siapa orangnya, bagaimana cara hidupnya? Tak dapat tidak kita nak tahu semua itu dengan mempelajari ilmu sirah. Faedah yang ketiga dalam mempelajari ilmu sirah adalah untuk kita memahami dan juga tahu konteks dan juga maksud sebenar ayat Al-Quran. Kenapa? Kerana di sana bila kita melihat beberapa ayat-ayat Al-Quran, kita tidak dapat memahaminya dengan baik kecuali bila kita merujuk kepada sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu tentang konteks ataupun maksud sebenar ayat Al-Quran ni, kalau kita merujuk kepada ilmu Al-Quran disebut sebagai ilmu sababun nuzul ataupun dalam bahasa Melayu disebutkan ilmu sebab-sebab turunnya ayat. Kalau kita nak tahu kenapa ayat itu diturunkan, kita kena rujuk kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, sebab yang keempat, penting untuk kita belajar sirah kerana kita nak tahu ilmu agama Islam ni secara lebih luas dan juga secara lebih detail. Contohnya, dalam ilmu sirah dimuatkan juga tentang ilmu fiqh. Dalam ilmu sirah, kita akan tahu tentang akidah. Dalam ilmu sirah, kita juga akan belajar bagaimana akhlak Nabi SAW serta para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Semua ilmu-ilmu berkaitan dengan Islam ada dalam ilmu sirah. Jadi bila kita belajar ilmu sirah, kita juga secara tak langsung belajar semua ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Islam.